Pernahkah anda perasan, di dunia yang bising ini, suara yang paling kuat selalunya datang daripada mereka yang paling tenang? Kenapa orang yang hebat jarang bercakap? Adakah mereka lemah? Tidak. Sebaliknya, mereka memiliki senjata yang tidak kita nampak, iaitu diam. Ramai orang menyangka bercakap itu hebat, tetapi rahsia sebenarnya adalah kekuatan sejati terletak pada keheningan minda anda. Hari ini saya akan kongsikan rahsia besar tentang kuasa diam yang akan mengubah cara dunia memandang anda. Tonton video ini sehingga tamat, kerana setiap saat akan memberikan anda ketenangan yang anda cari selama ini. Dalam kehidupan seharian, kita sering terburu-buru untuk menyuarakan pendapat kita. Kita rasa jika kita diam, orang akan menganggap kita tidak tahu apa-apa. Namun kebenarannya adalah sebaliknya. Apabila anda terlalu banyak bercakap, kata-kata anda mula hilang nilainya. Tetapi apabila anda memilih untuk diam dan hanya bercakap apabila perlu, setiap patah perkataan anda akan dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Orang yang bijak tahu bahawa kualiti itu jauh lebih penting daripada kuantiti. Dengan diam, anda sebenarnya sedang memberitahu dunia bahawa fikiran anda terlalu mahal untuk dibazirkan pada perbualan yang tidak mendatangkan manfaat. Seterusnya, cuba kita fikirkan tentang ketenangan hati. Di dunia yang penuh dengan gangguan media sosial dan masalah kerja, minda kita jarang mendapat rehat. Diam adalah penyembuh yang paling mujarab. Bayangkan jika anda luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari untuk diam sepenuhnya, tanpa telefon, tanpa gangguan luar. Inilah saat di mana anda mula mengenali diri sendiri. Anda akan belajar cara mengawal amarah dan tekanan dengan lebih baik. Orang yang tidak boleh diam selalunya mudah dikawal oleh emosi mereka. Tetapi mereka yang menguasai seni diam akan menjadi tuan kepada takdir mereka sendiri. Selain itu, rahsia orang hebat adalah mereka mendengar lebih banyak daripada bercakap. Kita dianugerahkan 2 telinga dan hanya 1 mulut, supaya kita boleh mendengar 2 kali lebih banyak. Apabila anda diam dalam sebuah pertemuan atau perbincangan, anda sebenarnya sedang melakukan pemerhatian yang mendalam. Anda mula memahami karakter orang di sekeliling anda. Anda melihat peluang yang orang lain terlepas pandang. Dan anda belajar tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Kebijaksanaan itu tidak datang daripada suara yang nyaring, tetapi daripada keupayaan telinga untuk menangkap setiap pengajaran di sebalik keheningan. Satu lagi rahsia kejayaan adalah usaha yang dilakukan dalam diam. Jangan ceritakan rancangan besar anda kepada dunia. Biarkan hasil kerja anda yang bercerita bagi pihak anda. Apabila anda sibuk bercakap tentang impian anda, otak anda mendapat kepuasan palsu yang membuatkan anda hilang fokus. Orang yang benar-benar berjaya bergerak seperti bayang-bayang. Mereka membina empayar mereka tanpa sebarang bunyi bising. Dan apabila tiba masanya, seluruh dunia akan terkejut dengan apa yang telah mereka capai. Jangan minta pujian di awal perjalanan. Biarkan kejayaan anda yang membuat bunyi paling kuat di garis penamat. Akhir sekali, ingatlah bahawa diam adalah perisai terbaik anda dalam menghadapi konflik.
Apabila seseorang cuba menjatuhkan anda dengan kata-kata kesat, jawapan yang paling berkuasa yang boleh anda berikan adalah diam. Ia menunjukkan bahawa anda terlalu matang untuk melayan perkara yang rendah nilainya. Diam adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ia menunjukkan anda mempunyai kawalan penuh terhadap maruah diri anda. Jadi kawan-kawan, mulakanlah hari anda dengan keheningan. Berilah ruang untuk minda anda bernafas. Jika anda rasa video ini memberikan satu kekuatan baru dalam hidup anda, sila tulis "Saya memilih diam" di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe di Motivation Power Force supaya kita boleh terus berjalan bersama dalam perjalanan menuju kejayaan ini. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga ke saat ini. Teruskan bangkit, teruskan tenang, dan biarkan kekuatan dalaman anda yang memandu masa depan anda.